Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada doktor. Okey, so saya akan memulakan pembentangan bagi tugasan kedua, iaitu justifikasi mengenai PAK ke-21 dalam pengaplikasian kami melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Baiklah, saya wakil daripada kumpulan 4 yang akan memulakan pembentangan, yang mana terdiri daripada saya sendiri, iaitu Muhammad Syukri bin Muhammad Sari, kemudian saudari Umi Nazira, saudari Liana, saudari Kalisha dan juga saudari Maisha seperti mana yang tertera di skrin sekarang. Dan kami juga memilih topik, setiap PH kami topik berbeza-beza mengikut kecenderungan kami dan juga minat kami. Dan juga kami, setiap daripada PH tu kami akan memberikan justifikasi lah, seperti mana yang diperlukan dalam grup tugasan kedua ini. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada pembentangan yang pertama, iaitu daripada saya sendiri, Muhammad Syukri bin Muhammad Basari, nombor matrik P156282, di mana saya telah memilih subjek sejarah tingkatan 5, di mana temanya adalah Malaysia dan juga masa hadapan, dan dalam DSKP berada pada tajuk 13, iaitu pembentukan Malaysia. Manakala standard kandungan yang saya telah pilih seperti mana yang tertera di skrin sekarang, iaitu 13.2 cabaran selepas pembentukan Malaysia, dan standard pembelajaran fokus saya hanyalah satu, iaitu 13.2.5 menghuraikan tragedi hubungan antara kaum. Seterusnya, objektif pembelajaran ini terbahagi kepada 3, iaitu daripada segi kognitif, iaitu murid-murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 faktor penyebab tragedi hubungan antara kaum. Seterusnya adalah afektif, iaitu memberikan refleksi bertulis tentang kepentingan hubungan antara kaum untuk kestabilan negara. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga adalah daripada segi psikomotor, iaitu murid-murid ni mampu mengumpulkan maklumat melalui gallery walk, iaitu kaedah PAK ke-21 yang diaplikasikan, dan juga membentangkan dapatan dalam perbincangan kelas. Jadi saya sebagai guru, saya akan memulakan kaedah pengajaran saya of course lah dengan set induksi, di mana saya sendiri akan menayangkan video berkaitan dengan peristiwa tragedi 13 Mei 1969, sebab fokus kita tadi adalah menilai ataupun melihat melihat tragedi hubungan antara kaum pada 13 Mei tahun 1969. Jadi di sini kita dapat lihat saya menggunakan projektor dan juga link YouTube, di mana mengkisahkan secara ringkas saja sebab kita nak buka mata pelajar, dan ini kita bermula dengan set inquiry. Kemudian seterusnya pada langkah pertama dan kedua secara ringkas saya bagi tahu, kita akan melakukan, saya sendiri sebagai guru akan meletakkan murid saya dalam 6 kumpulan besar, di mana dalam satu kumpulan akan ada 6 orang murid yang mana bercampur di antara lelaki dan perempuan, namun dijagalah oleh guru, dipantau oleh guru. Dan dalam kaedah ini saya menggunakan pada langkah 1 dan 2 adalah kaedah PAK ke-21, iaitu gallery walk, di mana dalam gallery walk ni murid-murid dapat membentang dan juga melihat antara satu sama lain idea-idea ataupun kerangka idea yang ditunjukkan oleh ahli kumpulan mereka, yang mana saya sendiri tetapkan secara random. Kemudian antara bahan yang saya gunakan dalam ini dapat lihat adalah buku sejarah of course. Kemudian artikel, saya juga print out sedikit artikel berkaitan dengan tragedi 13 Mei ni, antara faktor, kesan dan juga cara mengatasi. Kemudian kita dapat lihat di sini murid-murid mula membentangkan, murid-murid bekerjasama, dan pada langkah 1 dan 2 jilid ini juga saya menyediakan kad, iaitu kad soalan. Maksudnya mereka ni ada panduan untuk mereka buat. Kenapa saya menggunakan hanya kaedah sebegini? Kerana kita tahu murid ni berada di luar bandar dan kita nak sesuaikan dengan kaedah pengajaran di luar bandar. Seterusnya pada langkah yang ketiga, murid akan membuat pula peta pemikiran ataupun kita panggil sebagai bubble map lah, masih menggunakan kertas majong, iaitu maaf saya terlupa nak beritahu, saya menggunakan kertas majong untuk digunakan lah dalam sesi gallery walk dan sebagainya sebagainya lagi. Murid akan berjalan daripada satu stesen ke stesen yang lain, dan pada langkah yang ketiga murid ni akan membuat pembentangan peta pemikiran bagaimana cara untuk mengatasi krisis hubungan antara kaum ni supaya tidak terjadi lagi, dan bagaimana peranan teknologi. Dan kat sini saya menggunakan kaedah penyelesaian masalah, bagaimana, dan juga kaedah contextual, bagaimana mereka boleh mengaplikasikan dalam kehidupan mereka, dan juga
Seterusnya kita bergerak kepada sedikit berkaitan dengan justifikasi kaedah pengajaran PEK ke-21 yang saya telah pilih. Jadi sebagai guru tadi saya dah menjelaskan bahawasanya saya telah memilih beberapa kaedah yang sesuai digunakan. Di antaranya adalah kaedah penyelesaian masalah, kaedah contextual dan seterusnya kaedah-kaedah yang berkaitan dengan penggunaan LCD dan juga komputer, tayangan sebab nak menarik minat mereka. Sebab bila penggunaan tayangan video sejarah ni menggunakan pendekatan induksi, dia ni mampu memicu kepada pemikiran kognitif yang lebih baik. Sebab murid-murid ni kalau kita hanya baca buku je, dan sejarah ni adalah satu subjek yang membosankan bagi sebahagian murid-murid. Jadi ini adalah antara cara yang efektif guru boleh lakukan dalam nak menarik minat murid-murid, nak mencetuskan pertama sekali idea mereka. Kemudian kedua, saya telah menggunakan pendekatan gallery walk. Kenapa pendekatan gallery walk ni dipilih? Di mana murid-murid ni akan diberikan 2 set kertas majung untuk buat beberapa step lah, yang mana tertera dalam langkah 1, langkah 2 dan juga langkah 3 RPH saya. Kenapa sesuai gallery walk? Sebab kita nak meningkatkan lagi kebolehan mereka untuk bercakap, kebolehan mereka bekerjasama dan kebolehan mereka untuk berinteraksi di antara satu sama lain. Sebab saya sebagai guru meletakkan murid ini secara random, maksudnya secara rawak saja, dan mungkin ada di antara murid-murid itu yang bersifat introvert dan juga extrovert. Jadi yang introvert ni mungkin dia ada idea yang banyak yang boleh disumbangkan dalam bentuk penulisan dalam kertas mahjong. Manakala yang student yang extrovert ni pula, dia boleh membentangkan dengan baik idea itu. Maksudnya, mereka sama-sama berkolaborasi. Dan ini dapat memicu kepada kaedah pembelajaran penyelesaian masalah, di mana masing-masing boleh saling membantu di antara satu sama lain tanpa menjatuhkan ataupun meninggalkan mana-mana murid-murid. Dan seterusnya, kaedah yang saya gunakan ini sangat sesuai bagi kelas yang mempunyai pelbagai tahap penguasaan yang berbeza. Sebagai contoh, penguasaan daripada segi emosi, penguasaan daripada segi capaian maklumat. Mungkin ada setengah yang dah tahu tentang krisis hubungan kaum yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Mungkin ada yang tidak lagi, dan mungkin ada yang tahu tapi tak berani nak cakap. Jadi bila gunakan kaedah berkumpulan gallery walk ni, dapat mencongkil idea-idea mereka. Kemudian murid-murid yang mahir dalam percakapan, yang mahir dalam subjek sejarah ni boleh membimbing murid yang lain. Selain daripada guru yang membimbing, boleh lebih efektif apabila murid itu yang membimbing sendiri. Dan seterusnya, justifikasi kenapa kaedah ni digunakan adalah kerana kita gunakan kaedah yang mudah, bahan yang mudah diakses. Sebagai contoh, menggunakan buku teks sejarah tingkatan 5, kertas mahjong dan juga bahan-bahan sekeliling. Sebagai contoh, pen, kelas, sudut-sudut kelas digunakan. Maksudnya, sebab kita tahu sekolah kita adalah sekolah yang terletak di luar bandar, dan nak tarik motivasi murid adalah kita tak boleh nak suruh mereka bawa banyak sangat benda-benda yang mungkin mereka tak ada. Sebagai contoh, tak ada di sekolah-sekolah yang bangunan. Sebagai contoh, mungkin peranti, mungkin internet dan sebagainya lagi. Jadi kita nak bagi pembelajaran itu masih efektif, masih menggunakan PEK ke-21. Jadi kita merangka iaitu dengan tayangan video, gallery walk. Kemudian last sekali, murid dapat membentangkan dalam bentuk peta pemikiran ataupun bubble map. Dan akhir sekali, mereka masing-masing boleh membuat refleksi. Jadi saya rasa kaedah ini sangat sesuai digunakan kepada pelajar yang terletak sekolahnya di luar bandar dan juga dalam bilangan yang agak ramai, iaitu 36 orang murid dalam satu kelas. Jadi, dan juga murid-murid ini pun masing-masing mempunyai nilai motivasi yang berbeza, kecenderungan yang berbeza. Jadi mungkin bila mereka berkawan dan guru sendiri, sebagai contoh saya, boleh memuji mereka jika mereka berjaya dan sebagainya, dan ini mampu menaikkan motivasi ekstrinsik dan juga intrinsik mereka. Jadi itu saja pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana Binti Zahari, nombor matrik P155677. Pada hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajian harian saya, di mana saya memilih tajuk Semakin Hari Semakin Sihat, Bahasa Melayu tingkatan 2, di mana objektif untuk pengajaran ini adalah murid dapat membaca surat kiriman rasmi daripada buku teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti 5 bahagian penting dalam format surat kiriman rasmi dengan betul. Dan yang ketiga, dapat menyusun bahagian penting surat kiriman rasmi mengikut format yang betul secara berkumpulan.
Baiklah, untuk langkah pertama, murid akan dibahagikan kepada 5 buah kumpulan yang mana ia bertujuan untuk melibatkan pelibatan aktif dari semua pelajar semasa aktiviti berlangsung. Seterusnya, pelajar diberikan masa untuk mengunting dan berbincang bersama rakan sekumpulan untuk menyusun format surat kiriman rasmi dengan betul dan menampalkannya ke atas papan putih mini yang disediakan. Sejurus selepas selesai, guru akan membuat rondaan dan memberikan maklum balas kepada pelajar untuk ditambah baik dan memberi pujian kepada yang layak. Aktiviti ini dapat memupuk semangat kolaboratif dalam diri murid serta meningkatkan lagi kemahiran berkomunikasi antara pelakar-rakan. Ia juga dapat menyokong pendekatan kolaboratif kerana ini sesuai dengan jumlah pelajar yang besar iaitu seramai 36 orang dan mempunyai pelbagai latar belakang. Justru itu, kaedah PDPC ini dapat memberikan satu pengalaman yang baik kepada pelajar kerana aktiviti ini bersifatkan interaktif dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman mereka dalam konteks pembelajaran ini. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh guru dan mampu untuk berfikir dalam membuat satu keputusan. Seterusnya, saya akan memberikan pembentangan ini kepada rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Umi Nazira binti Rustam. Nombor matrik saya ialah P156043. Hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Sains tingkatan 3 di bawah tema Penyelenggaraan dan Kesinambungan Hidup dengan tajuk Rangsangan dan Gerak Balas. Bagi sesi pengajaran ini, terdapat dua objektif utama yang ingin dicapai. Yang pertama ialah pelajar dapat melangkahkan struktur organ deria mata dengan betul. Dan yang kedua ialah pelajar dapat menerangkan fungsi dan kepekaan mata terhadap rangsangan dengan betul. Kaedah pengajaran yang digunakan dalam RPH ini adalah pelbagai dan bersifat interaktif. Yang pertama, saya menggunakan pengajaran berpusatkan guru dengan memberi penerangan mengenai struktur dan fungsi mata. Tayangan video animasi 3D turut digunakan bagi membantu pelajar memahami dengan lebih jelas. Soal jawab secara rawak juga dilakukan untuk menguji kefahaman mereka. Yang kedua, saya menjalankan aktiviti berkumpulan di mana pelajar dibagikan kepada 7 kumpulan. Mereka menggunakan aplikasi Quizlet untuk belajar melalui flashcard, match dan test secara kolaboratif. Ketiga, saya mengaplikasikan teknologi dalam PDP seperti YouTube dan World Wall serta melaksanakan PDP di bilik komputer untuk memastikan akses kepada bahan digital. Yang keempat, terdapat juga aktiviti pengukuhan menggunakan World Wall di mana pelajar perlu melabel struktur mata. Ganjaran diberikan bagi meningkatkan motivasi mereka. Dan akhir sekali, saya terapkan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dan inquiry bermula dengan video kisah budak buta sebagai rangsangan awal untuk belajar berfikir dan menganalisis. Kenapa RPH ini dirancang sebegini? Yang pertama ialah RPH ini selaras dengan DSKP Sains tingkatan 3 iaitu memenuhi standard kandungan dan pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua ialah menggunakan pelbagai kaedah dan aktiviti interaktif untuk menarik minat pelajar dan menyokong pelbagai gaya pembelajaran. Yang ketiga ialah pendekatan ini turut menyokong kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi dan celik teknologi. Yang keempat, nilai murni seperti berusaha, yakin dan bekerjasama diterapkan bersama elemen merentas kurikulum seperti sains dan inovasi. Dan yang terakhir, penilaian dan refleksi turut dimasukkan bagi menilai tahap penguasaan objektif dan membuat penambahbaikan untuk PDP yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Kamaria binti Abu Bakar. Saya Siti Maisha binti Salihuddin bernombor matrik P156676 ingin membentangkan tajuk bagi RPH 2 iaitu Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia di bawah tema Sejarah dan Apresiasi Seni Visual untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tingkatan 1. Okey, standard kandungan yang diterapkan ialah eksplorasi seni, manakala standard pembelajaran yang ditekankan ialah 2.1 iaitu mengenal pasti tokoh dan karya, seterusnya 2.11 dalam seni halus. Okey, dalam tajuk ni pelajar akan didedahkan kepada perkembangan seni di Malaysia yang merangkumi seni tradisional, moden dan kontemporari.
Okey, seterusnya adalah objektif pembelajaran. Okey, terdapat 3 objektif utama yang ingin dicapai dalam sesi pembelajaran ini. Objektif yang pertama adalah pelajar dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 tokoh penting dalam seni halus serta karya mereka. Okey, objektif ni dia bertujuan untuk nak meningkatkan pengetahuan pelajar tentang tokoh seni yang memberi sumbangan besar dalam dunia seni halus ni, sama ada di peringkat tempatan maupun international. Okey, bergerak kita kepada objektif kedua adalah dengan pelajar dapat membentuk sikap ingin tahu dan keterbukaan terhadap seni dengan berkongsi pendapat serta pengalaman serta mereka mengenai karya tokoh seni halus ini. Okey, melalui objektif inilah pelajar digalakkan untuk bersikap terbuka, menghargai pelbagai bentuk seni dan mengembangkan kemahiran komunikasi serta pemikiran kritikal. Okey, objektif yang ketiga adalah pelajar dapat mempersembahkan dan menjelaskan hasil karya mereka kepada rakan sebaya dengan menggunakan istilah seni yang sesuai. Okey, di akhir sesi pembelajaran ni, pelajar akan menghasilkan karya seni mereka tersendiri dan mereka juga akan mempersembahkan hasil karya tersebut seperti menerangkan konsep, teknik dan inspirasi yang digunakan dengan menggunakanlah istilah bahasa seni yang betul. Okey, bagi saya, kesemua objektif ini disusun secara berperingkat untuk memastikanlah pembelajaran seni halus ni menjadi satu pengalaman yang menyeronokkan dan bermakna bagi mereka semua. Okey, seterusnya saya akan membincangkan berkaitan fokus yang saya tetapkanlah. Okey, fokus yang pertama adalah strategi pengajaran. Saya meletakkan pembelajaran berpusatkan murid, pembelajaran mastery, belajar melalui bermain, pembelajaran berasaskan inquiry. Okey, elemen merentas kurikulum yang saya tetapkan adalah sains dan teknologi, kreativiti dan inovasi. Seterusnya adalah kemahiran berfikir. Saya meletakkan kemahiran mengenal pasti maklumat, menyampaikan maklumat, mengumpulkan data, membuat kesimpulan. Yang terakhir adalah nilai murni. Saya meletakkan nilai murni seperti berdikari, keberanian, kebebasan dan sebagainya. Okey, pada bahagian ini saya akan membincangkan mengenai justifikasi pemilihan kaedah pengajaran dan pembelajaran PSV tingkatan 1. Okey, pemilihan kaedah ni merupakan satu usaha lah dan nak memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Pemilihan kaedah yang sesuai amat penting. Lebih-lebih lagi dalam subjek seni visual yang bersifat interaktif, kreatif dan ekspresif ni. Kaedah yang dipilih macam haruslah dapat mencukil bakat serta minat pelajar dan pada masa yang sama dapat menyampaikan isi pelajaran secara berkesan. Okey, di sini dapat kita lihatlah justifikasi saya dalam set induksi selama 5 minit. Okey, fokus pembelajaran saya pada set induksi ini adalah untuk memberi gambaran secara ringkas dan rawak kepada pelajar-pelajar saya untuk topik yang akan diajar pada hari tersebut. Okey, aktiviti yang saya pilih dalam set induksi ni adalah aktiviti kotak misteri. Sebagai contoh, saya meletakkan beberapa keping gambar tokoh dan karya mereka dan menyuruh pelajar untuk meneka apa yang terkandung di dalam kotak tersebut. Okey, rasional saya membuat aktiviti tersebut adalah untuk mencipta pembelajaran yang menyeronokkan, memberangsangkan minda pelajar-pelajar untuk meningkatkan rasa ingin tahu mereka tentang topik yang bakal dipelajari pada hari tersebut. Okey, pendekatan yang saya gunakan dalam aktiviti tersebut adalah pendekatan kontraktivisme dan pembelajaran secara aktif lah. Pendekatan ni saya dapat menekankan pelajar untuk membina pemahaman mereka lah melalui pengalaman mereka, melalui rasa ingin tahu dan penglibatan mereka secara langsung.
Bergerak seterusnya, justifikasi dalam langkah pertama dengan mengenal pasti tokoh dan karya dalam bidang seni halus. Okey, pembelajaran berlangsung selama 20 minit. Okey, fokus pembelajaran pada langkah pertama ni adalah untuk memberikan asas pengetahuan yang kukuh kepada pelajar tentang tokoh beserta karya mereka. Okey, aktiviti yang saya jalankan pada langkah pertama ni adalah dengan menonton video pembelajaran menerusi aplikasi YouTube. Okey, saya menayangkan video berkaitan tokoh seni dan saya mengadakan sesi soal jawab secara interaktif bersama dengan pelajar. Okey, rasional saya melakukan aktiviti tersebut adalah untuk memberikan penerangan secara langsung dengan menggunakan bahan bantu mengajar seperti video, gambar rajah, buku teks yang membolehkan pelajar memvisualisasikan pembelajaran pada hari tersebut dengan mudah dan berkesan lagi. Okey, dengan cara ini kita dapat membina lagi asas pengetahuan pelajar untuk menjalankan aktiviti seterusnya dengan kefahaman mereka yang mencukupi. Okey, pendekatan yang telah ditetapkan adalah strategi pembelajaran berasaskan inquiry yang di mana kita menggalakkan pelajar untuk explore dan menyiasatlah berkaitan dengan tokoh dan karya tersebut melalui cara mereka tersendiri. Pada langkah kedua, iaitu dengan menganalisis karya seni halus, tempoh pembelajaran berlangsung selama 15 minit. Okey, pada bahagian ini fokus pembelajaran saya adalah untuk memindahkan teori kepada aplikasi PAK21 melalui aktiviti secara berkumpulan. Okey, aktiviti tersebut adalah untuk menganalisis karya tokoh dengan saya memberi arahan kepada pelajar untuk membentuk beberapa kumpulan dan satu kumpulan terdiri daripada 9 orang pelajar dan saya memberikan dan membekalkan gambar karya berserta tokoh dan pelajar diminta untuk mencari maklumat berkaitan tokoh dan karya tersebut. Okey, dan pelajar diminta untuk menulis maklumat pada kertas tersebut dengan pen yang berlainan warna. Okey, aktiviti tersebut saya namakan adalah teamwork web. Okey, rasional saya membuat aktiviti tersebut adalah untuk mendorong kolaborasi dan komunikasi antara pelajar sambil meningkatkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan. Okey, dengan aktiviti ini juga saya dapat menyokong pelbagai gaya pembelajaran terutamanya kinestetik dan visual. Okey, pendekatan yang diterapkan adalah pembelajaran kepelbagaian kecerdasan untuk memastikan setiap kumpulan ini dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan sokongan dan bimbingan. Pada langkah ketiga, aktiviti pengukuhan telah dijalankan. Pada langkah ketiga ini, mengadakan aktiviti perbincangan mengenai tokoh dan karya seni. Tempoh pembelajaran berlangsung selama 15 minit. Aktiviti yang dijalankan pada langkah ketiga ini adalah diminta untuk setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan mereka mengenai tokoh dan karya seni tersebut. Okey, dari segi pemahaman, aktiviti seperti menyatakan biografi tokoh, teknik yang digunakan dan sebagainya. Berdasarkan pembelajaran tersebut, kita dapat membina dan membantu pelajar untuk meningkatkan lagi pemahaman mereka mengenai tokoh dan karya dalam bidang seni halus ini. Okey, pada masa yang sama kita dapat melihat interaksi dan kolaborasi mereka dalam setiap perbincangan kumpulan. Ini dapat membina kemahiran sosial dan membolehkan pelajar belajar melalui rakan sebaya. Okey, bukan itu saja. Saya telah menetapkan penilaian formatif dengan soalan selepas pembentangan kumpulan membolehkan guru mengukur tahap penguasaan pelajar terhadap objektif pembelajaran pada hari tersebut. Okey, bukan itu sahaja. Untuk meningkatkan lagi motivasi pelajar, saya telah menyediakan ganjaran kepada semua kumpulan yang berjaya mendorong pelibatan mereka dan untuk meningkatkan lagi persaingan sihat secara
secara tidak langsung. Pada bahagian penutup iaitu rumusan, tempoh pembelajaran berlangsung selama 5 minit. Saya telah menetapkan aktiviti parking lot di mana guru membantu pelajar untuk merumuskan pembelajaran. Okey, aktiviti parking lot ini dapat membantu pelajar untuk merumuskan pembelajaran di mana aktiviti seperti parking lot ini pelajar dapat menulis pada sticky note dan tampal pada parking lot untuk memberi ruang kepada pelajar untuk membuat refleksi dan menilai kefahaman mereka tentang pembelajaran pada hari tersebut. Malah bukan itu saja, ia dapat menguatkan ingatan kerana dengan ada bantuannya guru untuk merumuskan isi pelajar untuk memastikan pelajar ini dapat menghubung-kaitkan dengan objektif pembelajaran. Okey, yang terakhir adalah penilaian akhir. Penilaian akhir ni guru dapat mengenal pastilah kelemahan dan ataupun kekeliruan pelajar untuk mengakhiri sesi pembelajaran serta guru juga menyediakan lembaran kerja rumah. Akhir sekali, saya akan menerangkan refleksi guru bagi RPH ini, khususnya selepas pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual tingkatan 1. Okey, kekuatan saya yang pertama adalah dalam pengajaran makro di mana saya telah menetapkan set induksi saya dengan menggunakan kotak misteri. Ini meningkatkan minat pelajar untuk mengetahui apa yang akan dipelajari pada hari tersebut. Yang kedua adalah keberkesanaan sesi PDP. Okey, saya dapat melihat pelajar memberikan respon yang baik sepanjang sesi PDP berlangsung. Okey, yang ketiga adalah teknik penyoalan dan interaksi pelajar. Okey, pada bahagian ini dapat saya katakan pelajar sangat berminat dan berebut-rebut untuk menjawab soalan kerana teknik penyoalan yang betul dengan berbentuk fun learning. Okey, cadangan penambahbaikan saya yang pertama adalah dengan menerapkan lagi nilai kerjasama dalam kalangan pelajar untuk meningkatkan keberkesanaan aktiviti berkumpulan. Okey, penambahbaikan yang kedua adalah dengan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan dalam aktiviti berkumpulan untuk memastikan objektif tercapai. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Saya, Nurkalisha binti Imam Aisri, telah memilih subjek sains tingkatan 3 iaitu tema tenaga dan kelestarian hidup dan bertajuk kerja, tenaga dan kuasa. Jadi bagi RPH saya terdapat 3 objektif. Yang pertama ialah mendefinisikan konsep kerja dengan perkataan sendiri. Objektif yang kedua, menjelaskan keadaan di mana kerja dilakukan dan keadaan di mana kerja tidak dilakukan. Dan objektif yang terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan tenaga dalam kehidupan harian dengan menggunakan persamaan kerja. Bagi langkah pengajaran, yang pertama, guru akan menunjukkan video pendek berkaitan dengan tenaga kerja dan kemudian guru akan bertanya soalan pencetus iaitu, contoh, jika kamu menolak meja yang berat tetapi meja itu tak bergerak, adakah kamu telah melakukan kerja? Okey, jadi berdasarkan langkah ini kita telah menggunakan satu teknologi iaitu dengan memaparkan video. Okay. Langkah seterusnya, guru akan memperkenalkan definisi kerja dalam fizik. Kemudian, guru juga akan mengaitkan konsep ini dengan kehidupan seharian. Kemudian, persamaan kerja juga diperkenalkan iaitu W sama dengan FD cos theta. Okay. Kemudian, langkah yang ketiga, murid akan dibahagikan dalam kumpulan yang kecil dan akan diberikan situasi berkaitan tenaga tetapi situasi yang berbeza. Okay, sebagai contoh soalan, seorang murid telah menolak buku dengan daya 25 Newton sejauh 2 meter pada sudut 0 darjah. Jadi berapakah kerja yang dilakukan? Okay, kemudian murid pula mereka akan berbincang, mengira dan mencatat pemerhatian mereka. Kemudian mereka akan membandingkan hasil dalam kumpulan dan menyediakan peterminda ataupun infografik tentang kesimpulan mereka. Jadi berdasarkan langkah ini, murid akan berkolaboratif, akan mengira dan akan melakukan satu kerjasama. Okay, langkah yang seterusnya, setiap kumpulan mereka akan membentangkan hasil eksperimen mereka
dan murid juga perlu menjelaskan mengapa kerja dilakukan atau tidak lakukan dalam eksperimen mereka. Jadi mereka akan membentangkan dengan menunjukkan kertas mahjong tentang infografik yang telah mereka dapat. Okay. Seterusnya, setelah pembentangan dilakukan, guru pula akan memberi rumusan. Sebagai contoh, kerja hanya akan berlaku jika ada daya dan pergerakan dalam arah daya. Apakah contoh lain dalam kehidupan harian? Jadi kemudian murid pula mereka akan memberikan refleksi ringkas dan kesimpulan. Jadi secara kesimpulannya, langkah-langkahnya ialah mereka diberikan sedikit penerangan, kemudian berdasarkan apa yang mereka faham, mereka akan menyelesaikan soalan, menyelesaikan masalah dan akan memberi sedikit refleksi berdasarkan apa yang telah mereka belajar dan apakah keputusan mereka. Okey, bagi bahan bantu mengajar dalam PERAN, di sini saya telah sediakan pautan ke video. Videonya agak panjang, dalam 15 minit macam tu, tapi kita akan pilih bahagian mana yang sesuai dan sempat untuk ditayangkan di dalam kelas saja. Kemudian kita akan menggunakan projektor dan komputer riba untuk menayangkan video ini. Kemudian kita akan menggunakan kertas mahjong supaya murid dapat menulis atau memaparkan mereka punya dapatan dalam infografik ataupun dalam peta minda. Jadi tidak banyak pun bahan yang digunakan. Jadi memang sesuai untuk digunakan dalam situasi yang telah diberikan untuk tugasan ini. Di sini terdapat beberapa justifikasi untuk aktiviti PDP dalam RPH ini. Okey, jadi justifikasi yang pertama berdasarkan video pendek. Okey, video dapat mencetuskan minat belajar dan membantu mereka memahami konsep secara visual serta menangani isu motivasi supaya pelajar tidak terlalu bosan dengan belajar menggunakan kaedah yang sama saja. Okey, jadi seterusnya pembelajaran konseptual. Jadi dengan mengaitkan konsep dengan pengalaman harian membantu pelajar memahami dengan lebih mudah. Dan seterusnya penggunaan barang seharian menjadikan pembelajaran lebih praktikal dan relevan. Jadi barang ini senang saja untuk dicari, jadi aktiviti juga boleh dijalankan. Kemudian hands-on dan kolaboratif. Jadi ada aktiviti berkumpulan ini dapat memastikan pelajar lebih aktif dan saling membantu dalam pemahaman. Kemudian penyelesaian masalah dapat mengukuhkan kemahiran analitikal dan menggalakkan interaksi sosial sesama pelajar. Kemudian berdasarkan projek, pembentangan berdasarkan projek. Okey, jadi pembentangan ini dapat memberikan tanggungjawab kepada pelajar, seterusnya dapat meningkatkan pelibatan dan keyakinan mereka. Seterusnya, kaedah pembentangan kumpulan memastikan semua pelajar terlibat secara langsung supaya tidak ada pelajar yang tertinggal. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.